semua, saya Ila, host untuk podcast anda hari ini. Jadi bersama saya ada 3 panel, iaitu Miss Adiba, Prof Dr. Najwa, dan bukan itu saja, kita juga ada pengguna setia Dera iaitu Cik Fadila. Mungkin Miss Adiba boleh mula untuk perkenalkan diri dahulu. Untuk memperkenalkan diri, nama saya adalah Miss Adiba. Saya merupakan CEO dan juga pengasas kepada The Raw International Sdn Bhd. Ianya merupakan sebuah syarikat yang mengeluarkan skincare yang berjenama The Raw. Saya Associate Professor Dr. Najwa Muhammad. Saya adalah pensyarah di Universiti Cyberjaya. Jadi bidang yang saya mengajar ialah dalam bidang farmasi. Dan juga indirectly saya juga mengajar student diploma cosmetics. So saya telah menjadi pensyarah selama 8 tahun. Dan pengalaman saya dalam bahagian research, pharmaceutical research is actually pharmaceutics, and saya PhD in pharmaceutics di UKM. Okay, dan juga pengguna setia Dera kita kat sini. Mungkin boleh kenalkan sikit siapa sebenarnya Cik Fadila kita? Saya Fadila Diana. Saya menggunakan The Raw ni daripada tahun 2023 dan saya sangat berpuas hati dengan produk The Raw, yang mana siapa-siapa kawan-kawan saya yang ada masalah kulit, saya mesti akan introduce The Raw. Begitu Miss Adiba kita. Okay, so Miss Adiba, kat depan kita ni ada beberapa jenis produk The Raw. Okay, so mungkin Miss Adiba boleh kongsikan sikit kenapa kita ada beberapa jenis cleanser kat sini. Okey, apa yang di depan kita ni adalah 100% cleanser, entirely cleanser. Dan because tagline The Raw itu sendiri iaitu kita adalah skincare backed by pharmaceutical science. So pharmaceutical science understand that there is no one product for all. So maksudnya kami memahami different type of skin memerlukan different needs. Walaupun cleanser je. In The Raw kita percaya every skin needs different types of ingredient to complement. Gitu. Jadi lebih yakin lah Cik Fadilah kita pakai produk The Raw ni kan, lepas dengar penerangan daripada pengasas sendiri kat sini kan. Kita masuk sikit lah tentang misi The Raw iaitu kulit sihat. Okay, so apa sebenarnya kulit sihat? Ada orang kata kulit sihat ni kena dapatkan kulit yang flawless, kena dapatkan kulit yang glass skin. Now kita nak discuss apa sebenarnya maksud dengan kulit sihat. Okay, kalau kita cakap kulit yang sihat, mestilah dia start daripada hypodermis yang sihat, dermis yang sihat dan epidermis yang sihat. Macam mana nak dapatkan skin yang sihat? Dia mestilah sel-sel yang hidup di bawah lapisan kulit kita, dia happy. Maknanya chemical cleanser yang kita guna tak merubah struktur dia. Patutnya struktur dia bulat. Tak adalah kita ubah dia jadi rectangular ke, jadi petak ke, jadi star. Dia akan maintain shape dia as bulat je lah. Itu maknanya kita kata kulit yang sihat. Maksud kulit sihat, at least bagi definisi saya dan juga The Raw, adalah mempunyai skin barrier yang sihat. Anatomy of the skin, having the skin barrier yang sihat itself already suffice to give you a healthy look, moisturize dan tanpa ada masalah kulit. Just with this strong intact skin barrier. Pada pandangan Cik Fadila pula, macam mana as a customer punya pengalaman lah kan? Kalau nak mendapatkan kulit yang sihat, lagi Cik Fadila kan pakai produk The Raw kan? Dapatkan kulit yang sihat yang sama dengan misi The Raw. So apa pandangan Cik Fadila tentang kulit yang sihat ni? Okay, tadi Miss Adiba ada sebut tentang glass skin, tapi kalau saya, target saya bukan untuk dapatkan glass skin. Saya memang asalnya adalah untuk hilangkan jerawat pasir kat muka saya. Lepas tu nak hilangkan jerawat juga kat muka saya, lepas tu saya guna produk The Raw. Bila saya guna produk The Raw ni, dalam masa, dia tak adalah macam terus okey, macam dia realistik lah. Dia ambil masa untuk okeykan balik kulit saya. Tapi saya nampak progress dia, progress yang positif tu. Jadi saya pun memang yakin untuk terus gunakan produk The Raw ni. So, bercakap tentang kita punya kulit sihat tadi kan. So, ada setengah orang dia tak aware pun dengan jenis kulit dia. Okay, maksudnya bila dia pakai sesuatu produk, dia rasa macam kulit dia dah okey, then dia berhenti pakai produk tu. Tapi bila terjadi balik masalah tu, dia akan rasa macam, nak pakai baliklah produk yang sebelum ni. Sebenarnya macam mana kita nak tahu yang produk tu adalah punca masalah ataupun dia sebenarnya membaik pulih kita punya masalah kulit? Kita katakan naturally, produk-produk yang bagus, dia akan ambil masa yang lama. Sebab apa, kalau kita fokus cell cycle, cycle sel tu dia takkanlah cycle dalam masa 3 hari. Dia ambil masa, dia ambil berminggu untuk dia bergerak. Kalau ada sel mati, dia bergerak daripada bawah ke atas. Dia ada 5 lapisan
lapisan yang skin barrier tu ada 5 lapisan. Dia akan bergerak daripada bawah ke atas semua kan. Jadi kita kata itu adalah kulit yang sihat dengan menggunakan produk yang sesuai. Lah, I would say nasihat lah, di mana andai kata kalau produk tu dah bagus and it maintain to give your skin baik, jangan tukar, maintain. Sebab I nampak banyak pelanggan ataupun clients ataupun pengguna tend to neglect this maintenance phase. Sebab dia macam dah happy, dia dah lemak ni viral lah, macam rasa terpanggil-panggil lah, terracun. Dia menyebabkan akhirnya ramai yang kembali kepada The Raw Cleanser kerana The Raw Cleanser lah asalnya membuatkan kulitnya pulih. Ini just sebahagian story lah yang I dapat daripada pelanggan-pelanggan The Raw. Nak tambah sikit boleh tak? Boleh. Okey, sebab hari tu pun macam tadi Miss Adibah cakap, tukar produk. Ya. Mula saya pakai Rough and Bumpy, tapi saya nak jimat. Saya nampak ada live, ada hydrating tu lagi murah. So saya beli tapi dia tak memberi kesan pada muka saya. So maknanya saya tahu yang sebenarnya macam Miss Adibah cakap, dia ada 4 ni, maknanya kita kena pilih yang sesuai dengan kulit kita. Kita jangan main ambil je mana-mana kan. So bila kita ambil je, kita macam tak nampak result, kita salahkan produk. Sebenarnya tak, sebenarnya kita salah pilih yang sesuai Salah dengan pilih kita. produk. So bila I pakai balik semula Rough and Bumpy, so hilang juga macam bintik-bintik hitam kat hidung ni. Memang selalunya macam sebelum I guna produk ni, I kena pakai Nospec tu dalam seminggu 2 kali. Tapi lepas guna produk you, macam sebulan sekali tu pun kira betul lah I guna Nospec tu sebab dah tak ada blackheads tu kat hidung. Jadi jangan curang. Pengasas sendiri depan-depan jangan curang. Okay. So reality sekarang pun memang sebenarnya trend tu dapat mengawal kita lah. Mengawal nafsu kita jugalah untuk membeli. Kadang memang memanggil-manggil. Bukan setakat Cik Fadila, saya sendiri pun. Saya pun. Sekarang ni kan kita macam banyak sangat orang follow the trend. Okay, so bila dah banyak sangat brand kat luar sana, ada juga orang yang macam bila dah terlampau banyak, last sekali dipilih untuk harga yang lebih rendah. Macam Cik Fadila cakap tadi lah. Okay. Kena pula soalan. Okay, so pada pendapat doktor lah kan, apa sebenarnya harga ni dapat menentukan kualiti daripada produk tu? Kalau ikutkan logically lah kan, kalau kita letak base of formulation, memang tak apalah you nak jual murah. Tapi kalau you ada ingredients yang macam sampai 7 sampai 8, how come that the product can be that cheap? Okay, tak logik lah kat situ And ada juga yang pemilihan bukannya dia pilih yang murah, ada yang macam lagi mahal lagi bagus. Ada yang is actually the ingredient is not that much, or we can say that is not even stable. Tapi because of the luxury packaging, people actually tend to like dia pun macam kuat, and then people will say that because of packaging je. So we will say that price actually not show the real situation of the product skincare. We can say that produk-produk yang dekat Malaysia itself, dia memang setanding. Dia ada research dia, dia ada ingredient dia yang we can say that is confirm stable, stable dengan packaging dia yang we can say that very specialized, that actually can maintain stability tu dekat environment yang panas ke sejuk ke, dia boleh maintain. I will not actually agree. We just choose based on the price. Even ada discount ke kan, we say that marketing is something yang memang attract things lah kan. Kita nak tanya pendapat pengasas kita pun kita takut juga kan. I think it's very common behaviour, consumer behaviour to always look price point first lah. I think benda tu taklah macam odd sangat. I think it's very normal behaviour. Cuma I think bagus kalau kita ada we call it macam kesedaran di mana everything come with a price tag. Contoh andai kata we are wanting for a result. Memang jenama itu atau produk itu sendiri dah ada melahirkan banyak result. Of course it comes with a price tag lah. And then juga claim. Contoh macam The Raw, ada halal, kita ada ISO, and then we also melalui fasa-fasa R&D stage by stage dalam pembikinan The Raw untuk membuat satu produk tu, dia bukan ambil masa sebulan 2, tak. Sometimes it took more than a year. Ada juga ada satu one on cleanser ni, it took me year plus untuk betul memastikan dia stable. Halal. Halal dia even go down deeper to the kilang yang memproses, apa ingredient yang kita masukkan kena memastikan dia halal compliant every each, even air.
even apa ni bahan surfactant dia, active ingredient dia dari mana datang, adakah dia halal comply, ada tak dia mempunyai bahan-bahan yang syubhah, to that micro details. Kalau tak memang tak akan dapat halal JAKIM. As we know, halal JAKIM ni adalah antara halal yang paling strict di dunia. Betul. Kalau dia katakan tangga, ada 10 tangga, nombor 1. Betul. Memang. Betul. Even I nak apply halal for the raw, it took me 2 years plus tak siap-siap. Tapi alhamdulillah sekarang dah halal lah. Okay, nak mengatakan proses tu again come with the cost. So, bagi I as a consumer, betul, harga yang murah itu memang menarik. Kalau kita betul-betul faham untuk menghasilkan produk yang sangat berkualiti, yang berkesan and berintegriti, again kita tak boleh rely, kita tak boleh expect produk itu murah. Lately Malaysia sendiri dibanjiri dengan jenama-jenama baru daripada bukan daripada Malaysia. Kadang boleh jadi juga sesuatu jenama tu dia boleh je claim macam-macam. Betul tak doktor? Dia boleh kata ada ceramide lah, ada ni lah. Okey, sebab pernah berlaku kes di mana bila kita buat random pick dekat market dan kita run chromatography if I'm mistaken untuk really extract apakah ingredient yang ada dalam end formula tu, dan kita compare dengan label yang diklaim, banyak tak tally. Maksudnya contoh lain ambil contoh, katanya salicylic acid mengandungi 2%, mungkin in chromatography itself cuma ada 0.01%. So maksudnya ya ada salicylic acid tapi dia tak telus dari segi labeling. Tapi kita as a user, kita nampak brand ni tengok dan kita terpancing dan harga murah lagilah terpancing. Jadi again bagi I kena tengok siapa pengeluar produk itu. Jenama itu sendiri memainkan peranan integriti dalam you memberi as a consumer memberikan trust in exchange dengan produk yang you nak pakai kat kulit. So again it come with the cost. Betul. Saya setuju juga. Saya beli produk The Raw sebab pengasas The Raw ni memang ada ilmu dalam bidang farmasi sendiri, so memang meyakinkan lah jadi saya guna produk The Raw ni. Lepas tu bagi saya betul lah harga yang terlalu murah ni, macam saya sendiri pun skeptikal lah terhadap harga yang terlalu murah kan. Sebab kita tahu yang semua benda memerlukan kos. Macam you nak buat research, memang hargai lah sebab macam ni ada produk ni, produk cleanser ni ada 4 jenis. Tak banyak brand yang sanggup buat 4 jenis kan. Tapi you sanggup ambil risiko buat 4 jenis. Sebab tak ramai macam tu lah kiranya dengan The Raw lah dapat pilihan. Sebelum Cik Fadilah bertukar kepada produk The Raw, apa yang Cik Fadilah consider produk The Raw ni kan daripada segi apa sebenarnya? Macam tadi boleh katakan daripada segi siapa pengasas dia, ataupun kalau daripada harga dia ataupun daripada formulation dia. So boleh Cik Fadilah kongsikan sikit macam mana Cik Fadilah boleh rasa macam tertariklah nak try The Raw ni. I pilih The Raw ni sebab masa time tu I memang sangat desperate. I dah cuba macam-macam jenama, walaupun jenama yang mahal sekalipun, daripada negara yang diyakini pun I dah cuba. Sebab time tu I punya muka ada banyak sangat jerawat pasir. Lepas tu kat pipi I, hidung I semua ada jerawat. Lepas tu I dah tak tahu nak buat apa. So I teringat ada brand Malaysia The Raw, brand baru tapi dia punya pengasas memang ada ilmu farmasi, dan memang I rasa macam why not I bagi peluang untuk diri I dengan The Raw. Walaupun I dah guna produk sebelum ni lebih daripada 10 tahun. Jadi susah untuk I tukar, tapi I cuba sebab I yakin dengan Miss Adibah sendiri, sebab dia mesti she is someone who has the right knowledge to produce the right product. So bila I cuba, I nampak memang ada perkembangan yang positif pada kulit wajah I. So I rasa I kena continue pakai, dan insya-Allah I akan kekal pakai produk The Raw ni sampai bila-bila insya-Allah. Gitu. Okay, so sebenarnya daripada apa yang kita boleh simpulkan lah daripada Miss dan juga doktor tadi, so sebenarnya kita tak boleh percaya sangatlah pada packaging. Okay, memang kita rasa macam ni nampak mahal ni mesti jadi ni. Lepas tu ada yang tulis juga brightening set, maksudnya macam ni confirm untuk cerah ni, macam tu kan. So kalau kita betul-betul tengok formulation dia, tak semestinya produk tu bahan dia adalah kesan yang macam tu. Okay, so saya rasa macam ada something yang jealous dengan kita tau sekarang ni sebenarnya. Jealous? Jealous apa? Apa nak jealous dengan kita hari ni? Siapa yang jealous dengan kita ni? Okay, so sebenarnya jealous dengan kita masa lah. Masa okay. sangatlah mencuri kita sekarang ni. Okay. Sebelum kita tutup lah kita punya podcast yang kali ni, kita nak share sikit apa yang patut sebagai penonton perlu fikirkan dulu sebelum menggunakan sesuatu produk. Maybe dia kena tengok dulu bahan dia ke, ataupun kena tengok pengasas dia ke. Okay, maybe kita boleh sharekan apa perlu penonton dan juga pengguna skincare perlu tengok dulu.
Perlu tengok dulu. Okey, kalau kita tengok, kita cakap tadi tentang basic lah. Kita bagi asas, keperluan skincare tu kita tengok kepada cleanser, moisturizer and also sunscreen. Okey, bila kita tengok keperluan dia and kita tengok juga skin type. Ada yang terlalu banyak sebum, okey, ada yang terlalu dry, kan, ada yang combination. So kita pergi kepada asas. Dan juga kita tengoklah macam dia raw cakap berapa banyak logo ada dekat situ kan. So dia dah go through, yang penting ialah dia go through research ya. Macam tadi ya Miss Adiba kata ada dia claim berapa ingredient, tapi kadang-kadang ingredient tu tak ada pun. Ya, just cream kosong. So kita nak educate, okay, kalau boleh consumer belajar banyak perkara yang especially tentang skin masing-masing lah get to know your own skin and then get to know especially a product that actually available in Malaysia that actually you can trust. So why don't you actually support the local that actually with very good quality and then it's a trusted quality. So go for that. Okay, pada pendapat Cik Fadila pula macam mana? Nak bagi nasihat sikit kat penonton kita. Okey, sebagai seorang pengguna kita memang ada kuasa untuk memilih produk yang terbaik untuk diri kita. Jadi kita kena pasti dulu kita punya skin tu macam mana, jenis skin kita macam mana. Jangan ikut trend semata-mata. Dan yang paling penting kita support produk lokal. Okay, bagi I lah recently I lebih sebagai pengguna lah, not only limited to skincare, I lebih semangat patriotic sikit kerana understanding apa yang sedang berlaku di luar sana, dan I think this is the right time untuk kita jaga kita, kita support kita. Saya sangat percaya dengan adanya satu logo halal, dia dah represent all good traits of that product, which is quality, kesucian, apa lagi? Tambah. Ataupun lebih sebenarnya, sebab dia start daripada receiving, daripada purchasing pun. Betul. Kan daripada seawal-awal you nak purchase tu pun dia dah lock by Jakim. Jakim kita memang very strict lah. Sangat. So daripada you nak purchase the material sampailah produk tu keluar sampai ke user, and then kalau apa-apa berlaku ke ada yang macam contamination ke apa, memang kalau ikutkan kalau Jakim dah tangkap memang takkan ada dah di pasaran. Betul. So I will say that it's not that easy to get the logo. So logo halal based on Jakim ni memang dia merangkumi semua. Dia dah sama macam JMP tapi dia lebih. Yes. So maksudnya bila macam doktor cakap dah macam JMP, maksudnya even lebih daripada JMP. So maksudnya logo halal itu sendiri is not stand for Muslim alone. Yes. It's actually represent is everyone. Everyone nak produk yang kualiti dan selamat. Betul. So it's represent everyone. Dan juga halal toiban, dia berkesan juga. Toiban. Dia berkesan bukan untuk memudaratkan. Sebab halal ni bukannya just fokus tak ada benda-benda yang terlarang seperti DNA, kinzih whatsoever, tapi dia toiban juga berkesan, dia tak memudaratkan. Cik Fadila sendirilah bila produk The Raw ni ada halal kan, lepas tu pengasas dia pula siapa kan. So adakah Cik Fadila rasa macam lebih yakin lah, lepas tu boleh bawa pergi buat ibadah semua kan, macam mana? Semestinya saya yakin dengan produk Miss Adiba, bukan sekadar pengasas je berilmu, malah beliau pun mengeluarkan bajet untuk dapatkan sijil halal ni. Dan masa saya pergi umrah 2024 yang lepas, Disember tu, time tu kan musim sejuk. So kawan-kawan yang pergi sebelum saya, dia balik Malaysia merekah kulit. Jadi saya dah bawa siap-siap dah. Saya bawa saya punya Rough and Bumpy, saya bawa saya punya moisturizer dengan sunscreen. 3 ni je saya bawa dan saya pakai. Alhamdulillah balik Malaysia memang tak ada masalah. Alhamdulillah. Happy to hear that. Thank you. Thank you for sharing too. Saya nak tambah last saya berminat sangat dengan The Raw ni sebab dia memang specialize lah. Dia boleh come out dengan dry and bumpy dengan hydrating, semua ada combination tu ada. Thoughts tu. The thoughts tu macam memang dia menghargai skin cell. Saya macam mengatakan skin cell ni kalau kita tak hargai dia pun macam I don't want to grow. I will do anything, adapt negatively. Tapi bila you menghargai macam ni,
depend on dia punya karakteristik Yeah. oily ke dry ke kan. So you memang menghargai, so dia pun happy. Macam tu lah, saya suka. Maksudnya bukan kita je kena happy tau. Kita kena happy kan sekali Sel skin kita. kita. Sel kita. Sebab Kena itulah happy. kita boleh dapat kulit yang sihat tu. Ya, Berbalik betul. pada misi The Raw. Iaitu kulit yang sihat. Dengan The Raw. Okey. Itu misi The Raw, kulit dia Kulit sihat dengan The Raw. Tu, korang nak tunggu apa lagi? The Raw. Siapa tak kenal lagi pengasas The Raw kan? Memang berilmu. Lepas tu ada pula halal. Lepas tu kita kenapa? So kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada panel-panel kita yang sudi hadir lah dalam podcast kita. Memang banyak benda yang kita bincang daripada side doktor, side Miss sendiri sebagai pengasas dan juga customer sendiri kan. Kita kalau saya pun saya tak tahulah sebenarnya kan. Mungkin saya pun salah seorang yang join trend. So kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi share ilmu. So korang itu sahaja daripada kita. Bye. Assalamualaikum. Kulit sihat dengan The Raw.